Alhamdulillah, malam ni kita dapat kumpul dalam majlis ilmu pada malam ini. Bila sebut majlis ilmu, bila sebut majlis ilmu ni majlis yang apa? Penuh dengan keberkatan. Bila kita ada di majlis ilmu ni, para makhluk yang ada di sekeliling kita, kapet, kipas, lampu, oksigen, cermin, apa yang ada dekat keliling kita ni semua doa kita. Kita antara yang terpilih, Allah terpilih. Ya, dalam banyak orang ada dekat kampung, Allah detik juga. Yang ni aku nak tarik. Mungkin Allah tu tertanda Allah sayang kat kita. Dia tarik macam tu. Dia tarik. Kat ni aku nak hamba ni, aku sayang kat dia. Aku tak mau dia lalai dengan dunia. Aku tak mau dia lalai dengan perkara-perkara yang ada dekat dunia ni. Aku tarik dia mai sini. Tu dia. Dan nak cerita kat sini tu tanda-tanda nak tahu Allah sayang kita ke tak. Allah tarik kita pergi ke mana? Kalau Allah tarik kita terus duk likan dunia. Likan dunia tak ada masalah, tapi bawa dunia kita tu ke arah mana? Kita nak bawa dunia kita tu ke arah mana? Okey. Qala musannifu rahimahullah ta'ala